Assalamualaikum semua. Apa khabar? Doi. Day yang keberapa dah ni? Tak tahulah guys. Tapi aku memang tak bangun sahur hari ni. Tapi berapa jam lagi nak buka? Aduh. Assalamualaikum semua. Bayangkan guys ya. Oi, tadi aku yang betul-betul penat weh. Dah lah tak sahur pula tu kan. Siapa pula datang. Tapi apapun aku sempat juga lah rekod video. Aduh, patut pagi tadi aku rekod lah kan. Tapi aku tak rekod. Nak macam mana guys. Dah, lupa pula. Tak sahur. Lepas tu tak nak tahu cakap apa. Tapi apapun, lagi berapa jam lagi nak buka puasa. Tak apalah. Alhamdulillah guys ya. Tamat sudah untuk vlog kali ni. Man, ni aku rasa ni vlog yang paling ringkas weh. Ringkas dan tak banyak sangat lah. Tapi at least saya post lah untuk korang semua. Apa yang terjadi pada hari ni. Saya lupa nak sahur. Lepas tu agak penat sedikit. Semua yang terjadi. Dan ini adalah vlog yang paling sikit lah. Tapi insyaAllah esok saya akan buat vlog yang lebih baik lagi. Saya akan post banyak lah. Bulan Ramadan ni memang kalau nak cakap penat tu penat dia okey lah. Tak adalah penat macam biasa kan. Tapi yap, same day same post. Itu saja. Penat.